Kawan saya terima jemputan kahwin di Cukai Kemamang, kawan saya tidak pergi kerana jauh. Bolehkah dia beri alasan begitu? Dengar baik-baik. Banyak jemputan dalam kehidupan umat Islam. Jemputan kenduri kahwin, jemputan kenduri arwah, jemputan kenduri naik rumah, jemputan kenduri beli kereta baru, jemputan apa orang bertunang, jemputan apa lagi? Masuk jawi. Tuan rumah masuk jawi semula. Macam-macam hal jemputan. Semua tu sunat kita hadir. Kalau orang jemput, saja wajib dalam mazhab Syafi'i, jemputan kenduri kahwin. Faham tak lagi? Lain sunat. Dia nak pergi Mekah, buat makan sikit rumah, jemput dah, sunat lagi. Tuan rumah sunat mula, 2 kali dah sunat dah jadi baru ni. Awak kena pergi pula esok, faham? Sunat kita pergi. Faham tak lagi? Nah, Tok Imam belum bila nak tunang, faham? Nampak tak? Janda mana tak tahu jadi mangsa, faham? Sunat kita pergi. Faham tak lagi? Orang belum bila seorang naik pakak, jadi dia buat jamu sikit, kesyukuran, sunat kita pergi. Faham? Nikah anak esok, jemput dia mari naik kenduri esok, wajib pergi. Mana dalil? Nabi kata man du'iya ilal walimah faliyatiha. Barang siapa dijemput kenduri kahwin, maka hendaklah dia pergi. Hendaklah itu maknanya wajib. Dalam kaedah hal ya'ti itu ada maksud amar, ada perintah. Al aslu fil amri yufidul wujuba. Asal bagi perintah dalam PN membawa makna perintah itu wajib. Maka fal ya'tiha, maka hendaklah kamu pergi kepada kenduri itu, maka wajiblah kamu pergi kepada kenduri itu. Okey. Tetapi hak ni Kemamang tu. Dia kata jauh, dia tak pergi lah. Boleh tak beri alasan jauh? Boleh. Betul dah dia. Okey. Ulama' kata tidak wajib hadir dengan beberapa uzur. Uzur yang pertama, jauh. Bila jauh, dah wajib pergi. Sunat je pergi. Kemamang jemput, Kuatang jemput, Kuala Lumpur jemput. Dah, dia jangan jemput, dia kira jauh tu. Dah, yang dekat kita dalam bandar dikira dekat. Okey? Tu yang pertama, jauh. Yang kedua, uzur kita tak wajib pergi ialah dia dipanggil nombor 2. Orang lain panggil dulu, maka wajib pergi hak nombor 1 dulu. Faham lagi? Yang ketiga, kita tak wajib pergi, tidak ada kenderaan. Faham lagi? Dekat yang ngecang je, tak wajib pergi. Kerana tak ada kenderaan. Yang keempat, kita tidak sihat. Faham? Tidak sihat. Yang kelima, dalam kitab Kifayatul Akhir, Imam Taqiyuddin Hisni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, dia kata ada perkara yang haram di sana. Contoh, ada perempuan bernyanyi, live band, tak boleh pergi, tak wajib pergi, kerana itu maksiat. Kalau laki-laki bernyanyi, masih ada ulama membenarkan. Jangan faham lagi. Contohnya lagi, adanya benda-benda yang maksiat, iaitu dihidangkan makan minum. Untuk orang kaya dibuat istimewa, untuk orang miskin dibuat biasa-biasa saja. Maka kalau hidangan seperti itu dikira maksiat, tidak wajib pergi. Lagi, kalau adanya benda-benda yang haram di dalam majlis. Faham lagi? Seperti arak atau dipakai sutera dan sebagainya bagi laki-laki. Itu contoh. Jadi bila mengatakan cukai itu jauh. Jauh. Kerana ada khilaf ulama'. Setengah kata, jauh itu 2 marhalah, lebih kurang 81 km, iaitu lebih kurang maknanya Batu 5 Dungung, itu dikira jauh atau dekat. Dan ada juga mengatakan walaupun dekat tak sampai 2 marhalah, tapi menyusahkan perjalanan, pun dikira gugur juga kewajipan. Okey? Tak apa, kita kena minta uzur. Boleh? Saya tak pergi, saya ada kerja. Boleh? Faham? Kemudian pula ada orang salah faham. Dia kata dia puasa, dah wajib pergi. Salah. Siapa yang puasa wajib kau pergi. Bila dijemput, wajib pergi. Sebab dia puasa lah kan nak buka. Kau tak suruh buka, kau suruh pergi. Kat mana menggugurkan kewajipan tu? Hadir sahaja, bukan makan. Tidak ada ulama' maka wajib pergi makan. Tak. Hadir sahaja. Dah apa dah akang, kita puasa. Puasa mak, puasa qada. Faham lagi? Puasa sunat boleh agak separuh hari. Puasa qada tak boleh, haram berhenti. Faham lagi?
Ah. Tu imam waktu kodok. Kau ada